Kes rasuah yang semakin menular mampu melemahkan sistem ekonomi sesebuah negara sehingga menyebabkan pelabur tidak yakin untuk melabur. Korupsi yang tinggi juga akan menggugat kestabilan sosial sesebuah negara sekaligus mempengaruhi persepsi masyarakatnya terhadap ketelusan kerajaan. Dalam video kali ini, kita akan melihat 7 negara dengan persepsi korupsi paling teruk di Asia Tenggara berdasarkan skor persepsi rasuah CPI. Apa-apa pun, terima kasih kepada yang mencadangkan video ini. Ayuh kita mulakan. Di tangga ke-7, Vietnam. Vietnam mencatatkan skor tertinggi dalam senarai ini dengan skor 41 dan kedudukan ke-83 dunia. Negara ini telah menunjukkan peningkatan dalam usaha menangani rasuah, terutamanya melalui pelaksanaan kempen anti rasuah yang lebih tegas di bawah pentadbiran General Luang Chuang. Skandal rasuah yang melibatkan syarikat besar dan pegawai kerajaan sering mendapat tindakan tegas daripada pihak berkuasa, menunjukkan kesungguhan negara ini dalam menangani isu tersebut. Kedudukan Vietnam dalam CPI menunjukkan sedikit peningkatan berbanding tahun lalu, menandakan kemajuan dalam membangunkan sistem tadbir urus yang lebih terus dan bertanggungjawab. Di tangga ke-6, Thailand. Thailand dengan skor 35 dan kedudukan ke-108 dunia menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding negara-negara yang bakal disebutkan. Negara ini telah memperkenalkan peraturan ketat terhadap penyalahgunaan kuasa dalam sektor kerajaan dan swasta. Malah Thailand turut mengalami beberapa skandal besar dalam sektor perbankan dan perolehan kerajaan yang menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Seterusnya, Thailand merupakan antara negara dengan jumlah KDNK paling tinggi di Asia Tenggara. Tonton video kami sebelumnya tentang negara dengan ekonomi terbesar ASEAN 2025. Di tangga ke-5, Indonesia. Indonesia mencatatkan skor 34 dengan kedudukan ke-115 dalam dunia. Sebagai pemegang ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia bergantung kepada pelaburan asing dan kestabilan politik untuk mengekalkan pertumbuhan ekonominya. Namun, rasuah dalam sektor perolehan awam dan pengurusan sumber alam seperti minyak dan gas masih menjadi masalah utama. Kes-kes besar melibatkan pegawai tinggi kerajaan dan ahli politik sering didedahkan oleh media, mencerminkan cabaran yang dihadapi dalam menegakkan integriti sektor awam. Berbanding tahun lalu, skor Indonesia menunjukkan sedikit peningkatan, tetapi masih belum mencukupi untuk membawa perubahan besar dalam persepsi rasuah di negara ini. Di tangga ke-4, Filipina. Filipina pula mencatatkan skor 34 dan berada di kedudukan ke-115 dalam dunia sama seperti Indonesia. Isu rasuah seringkali berleluasa dalam sektor perolehan kerajaan dan perundangan. Kes-kes rasuah yang melibatkan pegawai tinggi kerajaan serta penggunaan dana awam secara tidak telus sering mendapat perhatian media. Filipina telah melancarkan beberapa kempen untuk membanteras rasuah, termasuk pendigitalan sistem perkhidmatan kerajaan bagi mengurangkan peluang penyelewengan. Namun, birokrasi yang kompleks serta kurangnya penguatkuasaan yang tegas menjadi penghalang kepada kemajuan alternatif tersebut. Dari segi perubahan kedudukan, Filipina tidak menunjukkan peningkatan ketara, menandakan perlunya tindakan yang lebih drastik dalam menambah baik ketelusan dan accountability dalam sistem pentadbiran. Di tangga ketiga, Laos. Laos memperoleh skor 28 dan berada di kedudukan ke-136 di dunia dalam CPI 2024, menunjukkan cabaran besar dalam menangani korupsi yang sudah berakar umbi dalam sektor kerajaan dan perniagaan. Rasuah dalam sektor tenaga dan infrastruktur menjadi masalah utama, dengan banyak projek yang disalurkan kepada syarikat berkaitan kerajaan tanpa melalui proses bidaan yang telus sehingga menyebabkan hutang kerajaan meningkat kepada lebih 14 bilion US dollar. Sebahagian besarnya kepada China melalui projek Belt and Road Initiative ataupun BRI. Rakyat Laos turut terkesan apabila kos sara hidup meningkat akibat kegagalan kerajaan dalam mengurus kewangan negara dengan cekap, di samping peningkatan cukai yang dikenakan untuk menampung defisit belanjawan.
Di tangga kedua, Kemboja. Kemboja kekal sebagai antara negara dengan kadar rasuah tertinggi di rantau ini dengan skor 22 mata dan kedudukan ke-158 di dunia. Sektor utama yang terjejas termasuk penguatkuasaan undang-undang, perolehan awam dan sektor hartanah. Amalan nepotisme dan kronisme dalam kerajaan mengakibatkan pengagihan projek infrastruktur yang tidak amanah, termasuk projek pembinaan yang dikawal oleh syarikat berkaitan kerajaan tanpa pemantauan yang mencukupi. Walaupun kerajaan Kemboja telah menubuhkan Suruhanjaya Anti Rasuah Anti-Corruption Unit, keberkesanannya masih dipersoalkan kerana siasatan sering hanya tertumpu kepada pegawai berpangkat rendah dan bukan tokoh politik berprofil tinggi. Di tangga pertama, Myanmar. Myanmar mencatatkan skor terendah dalam kalangan negara Asia Tenggara dengan 20 mata, menjadikannya antara negara paling korup di dunia dengan berada di kedudukan ke-162. Situasi ini berpunca daripada ketidakstabilan politik selepas rampasan kuasa tentera pada tahun 2021 yang menyebabkan kemerosotan sistem keadilan dan ketelusan kerajaan. Rasuah dalam sektor ketenteraan, pengurusan sumber alam seperti jet dan kayu balak serta ketidakkeberkesanan institusi awam menjadi faktor utama kemerosotan skor ini. Kesan rasuah yang meluas ini menyekat pelaburan asing dan berlaku peningkatan kadar kemiskinan. Maka, usaha reformasi dan penubuhan badan anti rasuah oleh negara ASEAN memainkan peranan penting dalam mempromosikan tadbir urus yang baik dan kerjasama serantau bagi mengurangkan rasuah serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap rantau ini. Dengan langkah yang lebih tegas dan komitmen berterusan, diharapkan negara-negara ini dapat membasmi korupsi yang semakin membarah pada masa hadapan. Jangan lupa langgan saluran Keris Digital dan pertimbangkan untuk sertai KD Plus. Sekian, salam kita serumpun.